bincang. Cerita pasal apa? Manusia di mahsyar esok, duk sama-sama dia, duk cari siapa boleh tolong kita lepas daripada kepayahan mahsyar ni. Suasana mahsyar ni, yang matahari kata sedengkai atas kepala, yang kata duk tenggelam dalam peluh ni. Suasana payah itu, masing-masing duk cari siapa boleh bagi syafaat, boleh tolong dia. Maka ramai-ramai pergi jumpa Adam alaihissalam. Pergi kata dekat Adam, anta abun nas. Engkau adalah pak kepada manusia semua. Tolong saat kami ni. Kami minta supaya tolong bagi segera hisap kami. Kalau boleh cepat pun dah cukup baik. Tak tahan duduk di mahsyar tu. Tak kira dah pergi mana pun. Janji bagi keluar daripada mahsyar ni. Pasal tak tahan duduk di mahsyar ni. Pergi cari Adam alaihissalam. Adam kata, aku tak boleh tolong. Dia kata, cuba tanya Nuh. Pergi tunjuk. Pergi jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata, aku tak boleh tolong. Cuba hampa pergi jumpa dengan Ibrahim. Tolak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mai berimpun depan dia semua, minta dia tolong, minta dekat Allah supaya depa diberi syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah. Bila sampai sahaja di depan Allah, Tuhan Maha Besar, Nabi kata apa? Waqa'tu sajidan. Aku jatuh tersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sampai aja Nabi kata waqa'tu sajidan. Aku jatuh tersungkuk, tersujud di depan Allah. Aku tak angkat kepala aku sehinggalah Allah suruh aku angkat. Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepala. Mintalah apa hang nak minta, aku bagi. Cakaplah apa hang nak cakap, aku dengar. Nabi minta apa? Minta, ya Allah, tunjuk ni. Tolonglah mereka. Allah tolong sebahagian besar lagi tak ditolong. Nabi minta lagi, ya Allah, tolonglah hak baki yang tinggal ni. Allah tolong mereka ni, syafaat mereka ni, lepas mereka daripada kepayahan mahsyar ni. Ada sebahagian besar lagi. Nabi minta lagi, sehinggalah kali yang keempat, kata hadis Al-Bukhari ni. Selepas daripada tu Nabi kata apa? Hak mana yang tak dapat syafaat, mereka ni memang sudah termaktub di dalam Quran, yang mereka ini kekal di neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketika itu, ketika di mahsyar itu, ketika hisab itu, semua orang mengharapkan kesian Allah. So, mana-mana orang yang masa di atas dunia, dia ni kasam dengan sama-sama orang Islam, di hari akhirat esok, sewaktu hisab di mahsyar esok ni, Allah akan berkasar dengan dia. Tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Auf dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibni Umar dan Abi Hurairah dan Abdullah bin Umar dan sebagainya lagi. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Jadi di sini sampai setakat tu faham kita. Faham apa? Faham kata akhlak, budi pekerti, budi bahasa dan sebagainya sangat penting bagi kita orang Islam. Dan mesti ada dalam diri kita budi bahasa ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata, kepunyaan ataupun tanggungjawab sama-sama Islam itu apa? Dia kata, kita sama-sama orang Islam ni apa benda yang kita nak kena buat? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Tanggungjawab sama orang Islam itu banyak. Imam Ghazali kata, setengah daripadanya apabila jumpa seorang akan seorang, hendaklah beri salam. Benda simple. Benda very simple. Kita jumpa sama-sama kita, Assalamualaikum. Sebut bagi betul. Sebut bagi betul. Assalamualaikum. Selamat ke atas kamu. Itu maksud dia. Assalamualaikum. Amboi, tak kena tuan-tuan. Sebut bagi betul. Ada angkat telefon, Kum aja. Assalamualaikum. Nabi jawab macam mana? Waalaikumsalam. Dalam setengah hadis lain Nabi jawab alaikumussalam. Kita nak bagi salam assalamualaikum, ataupun kita nak bagi salam salamun alaik pun boleh. Quran ada sebut kalimah itu sebagai kalimah salam.
salamun alaik, salamun alaikum, assalamu alaikum. Semua tu boleh. Nak jawab wa'alaikumussalam ataupun alaikumussalam ataupun alaikumussalam warahmatullah, boleh. Memberi salam ini dia menyuburkan ukhuwah Islamiyah di antara sama-sama kita. Sahabat-sahabat Nabi merekodkan di dalam hadis, kata apa? Depa ni sampai tak dan nak bagi salam dekat Nabi, kerana Nabi lah selalu yang akan mula bagi salam dekat depa. Itu dia. Yang kata Nabi Muhammad ni manusia yang disanjung sampai ke hari ni. 1400 tahun Nabi jadi Nabi, 1400 tahun dengan kita lah ni. Sampai hari ni Nabi Muhammad disanjung, dipuja, dipuji dan sebagainya. Rupa-rupanya Nabi yang disanjung tinggi, yang dipuja, yang dipuji sampai hari ni sahabat rekod dalam hadis kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tak dan nak bagi salam dekat dia, kerana dia akan lebih dulu bagi salam dekat kami. Demikian Nabi menekankan salam ini di dalam amalan dia. Nah, so dia kata di antara tanggungjawab sama Islam apa dia? Bagi salam bila berjumpa. Dan wajib kepada yang mendengarnya menjawab salam itu. Dan apabila dia ajak ke rumah, perkenankanlah ajak itu. Tengoklah. Satu orang panggil pergi Nabi SAW. Ada satu sahabat zaman Nabi. Dia ahli masjid, ahli jamaah. Dia ahli salat jamaah di masjid. Tua, uzong. Sampai satu masa nak main masjid tak boleh dah, uzong. Lebih lagi dalam hadis Muslim menceritakan, lebih lagi daripada rumah dia nak boleh main ke masjid tempat jemaah ni, terpaksa melintasi berbagai-bagai tempat yang menjadi masyakkah kepada orang uzong. Dia minta izin dekat Nabi, dia pelawar Nabi, dia minta Nabi mailah di rumah dia. Dia kata mai, dia nak pergi makan pun tak ada apa sangat, ala qadar saja, tapi dia nak Nabi mai di rumah dia. Nabi pergi di rumah dia. Bila Nabi pergi di rumah dia, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata minta Nabi semayang di satu tempat dalam rumah dia tu. Dia buat satu penjuru di rumah dia, tempat dia duduk semayang. Dia minta Nabi semayang di situ. Dia kata apa? Fa'attakhidhuhu musalla. Aku nak jadikan tempat Nabi semayang itu musalla aku, tempat semayang aku. Dia minta Nabi mai di rumah dia, dia minta Nabi semayang tang tu, tempat bekas Nabi semayang tu, dia nak jadikan musalla dia. Dia nak jadi tempat semayang dia. Kalau hari ni kita sampai di Masjid Nabawi, mihrab Nabi tu. Kalau tuan-tuan pergi umrah ke apa ke, tanya orang bawa kita pergi ni, mutawif kita apa semua ni, tanya dia tang mana mihrab Nabi. Berbetulan dengan depan mihrab Nabi itu tempat Nabi salat sunat. Selain daripada Nabi salat sunat di rumah, kalau di masjid Nabi akan semayang di situ, berbetulan dengan mihrab Nabi itu. Waktu imam Nabi duduk tempat imam lah, waktu yang bukan imam Nabi semayang di situ. Orang tanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam mazhab Maliki. Orang tanya Imam Malik, pasal dia Imam Madinah, dia mengajar di Masjid Nabawi dulu, dan makam dia sampai hari ini, Imam Malik, makam dia di Madinah. Imam Malik, dia Imam Madinah. Dia mengajar di Masjid Madinah, tak duduk atas bangku, macam yang kita cerita selalu. Dia tak duduk atas bangku, dia duduk bawah. Orang ramai, orang belakang tu tanya dia, wahai imam, duduklah tinggi sikit, sebab kami belakang tak nampak muka, kami nak tengok muka imam waktu mengajar. Imam Malik kata apa? Bagaimana mungkin aku nak duduk atas satu tempat tinggi, kaki aku duduk juntai ke bawah, sedangkan di sana, dia tunjuk makam Nabi, di sana kekasih Allah. Warak dia macam tu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, macam tu orang dia. Imam mazhab Maliki ni, maka dipanggil dia ni Imam Madinah. Imam Malik bila orang tanya dia, di manakah tempat yang Tuan Imam suka untuk buat sembahyang sunat? Dia kata tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat Nabi selalu sembahyang sunat. Dia tunjuk betul-betul bertentang dengan mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk poin tu, satu tu ya, dia tunjuk poin tu. Di situlah tempat paling baik, dia kata. Pasal apa? Pasal itu tempat sembahyang Nabi.
Sama dengan sahabat tadi. Jemput Nabi main rumah, suruh Nabi semayang, tempat Nabi